guys, selamat datang ke teater seterusnya, iaitu teater Masih di Jalan. Korang masih semangat tak ni? Cuba nak dengar sikit korang jerit paling kuat sekali. Harus korang semangat. Okey, teater akan di-perform nanti ni adalah teater Masih di Jalan, mengisahkan dua insan yang pernah saling mencintai, dipertemukan semula serta lama terpisah akibat salah faham yang tak pernah selesai. So pertemuan ni nampak macam peluang kedua, tapi tanpa mereka sedar, luka yang belum sembuh terbuka kembali. So jadi agak-agaknya korang get back ke macam mana? Jadi tanpa melengahkan masa, mempersembahkan teater Masih di Jalan. Cik. Encik Syaiful kan? Ya, saya. Cik Hana kan? Syaiful, Ya, saya. you tak ingat I? Hana? Hana, mana dia? Or should I call you Apple? Hani? Yes, it's me, Hani Madu. Long time no see. Jomlah duduk dulu. Kita sembang sikit. Macam dulu-dulu. Tak ubah macam dulu. So, how's life? Pretty good. Pindah apartmen baru, dinaikkan pangkat dan baru minggu lepas bawa parents I bercuti ke Bandung. Oh, ya. Memang tradisi keluarga you pergi luar negara untuk sambut hari jadi. Happy belated birthday. You ingat lagi ya? Thanks. Banyak benda yang I takkan lupa. You? Apa? Hidup I? Kalau you nak cerita, dia ada paksa I. Sama saja. Apa yang you nampak pada I 5 tahun lepas, itulah I sekarang. I don't think so. You nampak lain berbanding sebelum ni. Nampak lebih stabil. Stabil saja. Lebih kacak, lebih terurus. Mungkin kestabilan itu membuatkan you lebih kacak dan terurus. Kewangan stabil, hidup pun jadi stabil. Sangat berfalsafah ya. Macam exit scheme cepat kaya. You masih jurugambar freelance kan? Ya. Cuma sekarang, I dah ada tim kreatif dan studio sendiri. Buat freelance ni nak cari duit poket saja. Patutlah kewangan stabil. Sekejap. Nah, kalau ada apa-apa, call je. Kebetulan, I memang tengah cari fotografer untuk majlis pernikahan. Adik you dah nak kahwin? I yang nak kahwin. Bila tu? Sebulan lagi. Sewa dewan, catering dengan planning. Semua keluarga I nak uruskan 3 bulan lepas. Tahniah. Siapa gerangan yang beruntung tu? Kawan tempat kerja. Mak I kirim salam. Waalaikumsalam. Macam mana kesihatan dia? Sihat orang tua. Cuma ingatan dia semakin lemah. Jadi I kena bersama dengan dia dan jaga makan minum. Beruntung Mak Yu. Hopefully anak menantunya pun sebaik you. Menantu. Ke situ pula. Apa salahnya?
Dah ada calon ke belum? Masih mencari. Mencari? Masih mencari yang satu. Sekejap. Bukan you dah bertunang ke? Dah putus. Lagi? I tak ada niat nak menyinggung perasaan you. Tapi you kena sedar yang ini mungkin salah you. Excuse me. Ni baru kali kedua tau. Dan I yang pertama. Kita 5 tahun lepas, takkan yang diungkit lagi. Benda macam ni satu dasar WhatsApp pun nak ingat. Tapi dia ni lain. Pihak keluarganya minta putus 2 hari sebelum majlis. Last minute. Dia tak fikir ke pembaziran duit, maruah semua. Apa bezanya? Kita putus seminggu sebelum. Bazir tetap bazir. Tapi kalau I jaga I muka keluarga you, siapa nak jaga hati keluarga I? I tak mahu kita bergaduh lagi tentang benda ni. Betul. Semua yang terjadi ni ada hikmahnya. Tak lama lagi, you dah nak kahwin. You akan memulakan kisah yang baru, yang lebih bahagia. Tunang you minta putus sebab apa? You rasa I tak tahu. sebab yang sama 5 tahun lepas? Jadi kes itu ayah you. Ya, Sekarang you faham kenapa parents saya buat keputusan itu. kita masih nak bercakap tentang benda ni. Pun, mak I jatuh depresi sebab benda ni. Keluarga I dipulangkan oleh adik-beradik mak I sebab benda ni. Benda ni masuk dalam surat khabar. You masih nak ringan-ringankan? You tahu betapa sayangnya I kepada mak I. Dia cinta hati I dan I tak boleh tak ikut permintaan dia. Dia buat itu semata-mata nak lindungi I. Lindungi you dari I. Sampai hati you fikir I akan jadi macam dia. Abah dah mati dan kes tu dah berpuluh tahun lamanya. You boleh jangka you takkan ikut abah you? Jangan mengarut dah Hana. Mereka besarkan I dengan ilmu agama. I dikelilingi oleh orang yang baik dan diajar semua nilai-nilai mulia. Mana mungkin I akan jadi macam dia? Masih lagi nak beritahu abah you? Dah lepas tu lepas dah. I dah agak. You memang tak ada segelumnya perasaan simpati kepada keluarga I. Mak I maksud abah you. Dan itu sudah cukup untuk kita putus. Still, you masih nak menangkan diri dan tak peduli langsung tentang kami. Betul lah. You sama saja dengan you 5 tahun lepas. Selfish. I tak nak jumpa you lagi dan I tak nak jumpa you selama-lamanya. Cancel jelas surat I ni. Tak payah ambil gambar I atau sesiapa yang berkaitan dengan I. Baik. Kita cancel slot hari ni. Dan kita takkan jumpa lagi selama-lamanya. You nak buat apa dengan gambar tu? Padam gambar tu, padam! You tak nak kita jumpa lagi kan? I bagi you sebab kenapa kita takkan jumpa lagi. Jangan buat kerja gila! Kita takkan jumpa lagi lepas ni. Selama-lamanya. You memang gila, Apple! You gila! Selamanya. Demikianlah pementasan teater Masih di Jalan. Pengarah bagi teater Masih di Jalan ini ialah Miss Zifah binti Zainal Abidin. Beliau juga merupakan penasihat bagi kelab akhlak. Juga merupakan karya saudara Muhammad bin Ahmad Suhaimi. Jadi, mari kita introduce pelakon kita. Tidak disebutkan juga para pelakon kita iaitu saudari Zra Demida sebagai Hana. Dan juga saudara Amir Akhil sebagai Saiful. Okay. Disebabkan kita masih ada masa, korang tak rasa ke macam airport ni dah flat? Korang ada apa soalan tak nak tanya dekat kita punya pelakon? Orang tak tertanya ke gambar apa yang ada?
apa?